Lebih kurang dalam pukul 4.30 lebih lah berlakunya kebakaran dekat blok G, melibatkan lebih kurang perbincangan saya dengan balai polis tadi. Lebih kurang dalam 30 biji motor yang terlibat pada pagi ni. Jadi alhamdulillah lah, saya ucapkan terima kasih kepada penduduk saya Bertukar Lumus bagi memadamkan kebakaran pada pagi ni. Lebih kurang dalam pukul 4 lebih lah yang berlaku, 4.45 tadi. Lebih kurang dalam 2, 3, 4 orang lah, termasuk security lah yang dapat melihat kebakaran tadi dan memanggil penduduk-penduduk untuk turun menolong kebakaran, memadam kebakaran. Bomba datang dalam pukul 5 lebih, tapi alhamdulillah lah, bomba pun api pun telah dipadamkan. Saya sedar subuh ni. Subuh tadi sebab ingatkan fogging apa kan, masuk rumah kita tanya jiran, kata motor terbakar. Saya terus turun lah. Saya tengok sebiji habis lah, hangus. Motor ada insurans lah. Harap ada insurans lah, ni bantuan kan. Okey.